Match semifinal Shopee Cup pada musim ni dah tamat. Sebelum ni aku predict kedua-dua wakil daripada Malaysia, JDT dan Selangor layak ke final. Tapi ralat sikit lah bila JDT gagal layak ke final. Sebaliknya Selangor je yang berjaya ke final. Semi-final first leg Krigor Moraes skor 2 gol. Second leg ni pun Krigor Moraes skor 2 gol juga. 1 gol daripada penalti, 1 gol lagi skor last minute 1-on-1 dengan goalkeeper. Krigor Moraes bawa Selangor ke final menewaskan Namdin dengan aggregate 4-1. Selangor kena jaga Krigor Moraes ni. Takut-takut season depan ada dapat kontrak daripada satu tim warna merah biru tu. JDT pula bawa misi hampir mustahil. Kena skor at least 3 gol tanpa bolos. Bertemu pula dengan pasukan yang tak pernah dikalahkan di tempat lawan pula tu. Memang payah misi JDT ni. Itu yang awal-awal TMJ dah keluar statement. Suruh fans JDT ni bersyukur. Katanya tahun ni JDT dilanda krisis player dalam tempoh transition team, tapi still berjaya capai pelbagai kejayaan. So fans JDT kena bersyukur lah sikit. Walaupun JDT kalah, tapi ada satu benda lah yang kita patut puji, karakter dan mentaliti player-player JDT ni. Hasilnya kita nampak gameplay JDT dekat Buriram ni nampak lagi baik berbanding dengan match berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim sebelum ni. JDT berjaya skor gol untuk samakan aggregate 3-3. 1 gol penalti, 1 gol lagi Marcos Quilme kuis bola menewaskan ex-goalkeeper klub EPL. Panik jugalah player-player Buriram ni bila ketinggalan 2-0 depan fans diorang sendiri. Sampaikan match diheret ke extra time. Akhirnya JDT tewas juga disebabkan kesilapan sendiri. Ega Ekeche hilang bola dalam kawasan berbahaya bagi peluang player Buriram yang jarang-jarang skor gol. Tiba-tiba skor gol penting dalam match ni. Overall, ini gol ketiga Kingsley pada musim ni. So Buriram layak ke final dengan aggregate tipis 4-3. Result ni pun dah menunjukkan yang match ni memang high intensity. Pertumbungan dua kelab gergasi dekat ASEAN. JDT terpaksa pasrah lah sebab nak carry beban tewas 1-3 sebelum ni di away memang payah lah sikit. Buriram tak menang dengan mudah-mudah je. Diorang terpaksa bayar kemenangan ni dengan dua player penting diorang kena red card. Si Bisoli, striker, dengan midfielder Goran Kauzik. Sampaikan naik presiden diorang cakap JDT ni main menipu bangga-bangga dapat tewaskan JDT dengan 9 player je katanya. Kehilangan dua player penting Buriram ni kira jalan mudah lah untuk Selangor di final nanti. Final nanti ada timbal balik juga, ada home dan away. Mengepak lah fans Selangor berjalan sekarang ni. Okay, bye-bye.